hope is alive when new stars shine bright. New stars shine bright. So it's the kick-off again. It's the kick-off again. So we can feel what it means to have joy, drama and pain in our lives again. To be back again. Yo, Assalamualaikum. Bro Hans is back. Premier League is back. Welcome to December. Dekat mana fixtures bola menggila hujung-hujung tahun ni. Tapi bulan ni kita kerah video lebih sikit insyaAllah. Dan untuk make sure setiap tim dapat diborak, ini jam lah waktunya. So Premier League makin meroyan masing-masing ni. Dan terkecuali match Premier League match week 14 pagi tadi. Tak nak cerita banyak sebab banyak benda bongok berlaku walaupun menang. Let's go. Daripada buka season dan semenjak rekod cuma satu kali kalah dalam 9 game Liga, Bournemouth sekarang ni mengudum ke Tiger 14 dengan 0 win dalam 5 game straight. 2 kali jackpot besar kena goreng dengan City dengan Villa. Bournemouth fight lawan West Ham tapi masih draw. Sungguh-sungguh lawan Sunderland pun tetap kalah. Dan ini kena pula dengan Everton dekat home. Kali terakhir Bournemouth kalah dekat home bulan 5 hari tu tau. Bermakna winnya Everton pagi tadi tu bukan calang-calang win tu. Walaupun 1 gol je. Rekod form memang jahanam lah kan. Dalam 5 game Bournemouth skor 5 biji gol. Tapi bolos yang diorang hadap almost 3 kali ganda daripada apa yang diorang skor dalam 45 minit pertama lawan Everton pagi tadi. Bournemouth shot cuma 1 je. Itu memang tanda-tanda kepesangan melampau dah tu. Bab scoring memang Bournemouth belum masuk level bongok lagi. Tapi bab concede, bila tahap kebolosan kau cuma beza 4 gol je daripada Wolves, bermakna mistake belakang banyak sangat lah tu. Dalam waktu yang sama kau tengoklah El Krupi dah 2 bulan tak skor. Semenyo dah 2 bulan tak skor. Dah lah top scorer Bournemouth tinggal 2 orang tu je. Tapi 2 orang ni pula dah 2 bulan tak skor. Memang masalah lah. Everton semenjak bulan 10 diorang ni memang unik Crystal Palace yang tengah kuat kena dengan diorang. Sunderland yang tengah meninggi di cardnya main 10 orang dah macam main 12 orang lawan MU. Ini di grabnya 3 poin lawan Bournemouth yang kita tahu anything can happen. Tapi dalam waktu yang sama kau tengoklah level pelik Everton ni. Macam mana weekend selepas menang 10 orang boleh pula kalah 1-4 pada Newcastle. Dan dengan Spurs pun Everton kena 0-3 gitu. Tapi walaupun result Everton memang ada yang pelik-pelik, walaupun Everton tim kedua paling sikit skor dalam Liga, tapi bila kau rekod lagi banyak win daripada Spurs, Newcastle, Bournemouth level lain mat. Dan kalau bukan kaki Grealish merembat, kalau bukan apa Diakite deflect bola tu ke dalam, confirm game ni segi. Untungnya Everton dalam match sepadat ni diorang ada siapa? Grealish, Diaye, Dewsbury Hall yang kaki rembat. Dan semenjak dapat Player of the Month bulan Ogos hari tu, ini cuma gol kedua Grealish dalam Liga tau. Walaupun cuma 2 gol di skor, tapi 2-2 gol ni kalau kau tanya aku, ini juga punca 3 poin untuk Everton tu. Kalau tak ada gol Grealish ni, ternyata Everton sekarang ni lagi rendah daripada Fulham. Everton last season waktu ni lepas minggu ke-14, time ni poin diorang pun 14. Tapi Everton season ni selepas minggu ke-14, poin diorang dah 21. Bermakna dengan berkat main 10 orang, dengan berkat Grealish tu, sekali ganda beza poin diorang dapat kali ni. Tak lain tak bukan berkat Moyes jugalah. Manager yang sepatutnya hidup mati dia memang Everton. Jadi aku cakap untuk Moyes ni, janganlah pergi kelab lain. Bila pergi kelab lain terus tak Everton langsung. Itu Moyes kita kena tahu. Spurs selepas diorang kalah je kerja dan mempersembahkan persembahan tak menarik langsung. Lebih-lebih lagi game Newcastle, Chelsea, Arsenal, akhirnya diorang kalah secara menarik lawan PSG dalam UCL. Dan the last time Spurs kalah menarik bila? Pun lawan PSG final Super Cup hari tu. Hari ni diorang jumpa Newcastle lagi. Dan kali ni begitu baik lah. Baru ni jumpa kena 2-0. Kini Spurs upgrade ke 2-2. Newcastle season lepas waktu-waktu ni diorang dengan 20 poin. Spurs waktu-waktu ni pun samalah season diorang dengan 20 poin. Jadi untuk meraihkan anniversary setahun 20 poin, pagi tadi masing-masing jumpa dengan total bawah 20 poin dan masing-masing hilang lagi 2 poin. First half Joelinton terrimbat tiang. Spurs yang dah banyak kali kena ganyang, kena beat dengan Newcastle masih lagi berkeras tak nak bolos sampailah minit ke-70 bila Bruno G masuk. Dan tanpa fikir 10 kali Bruno G main rembat je tak skor terus. Kalau kau nak aku sifatkan betapa padunya defensive Spurs dalam 70 minit pertama tu, aku cakap boleh gila tengok balik tau. Memang padu nak mampu Datang Bruno G, nah settle, nak lagi settle. Masa first half Romero main center back, tapi bila tengok dah bolos 1 biji gol, Romero pun apa lagi, terus ambil jalan pintas, berubah terus dia main striker. Nah skor member, selang 7 minit lepas Newcastle skor, Romero dah bagi balik dah. Dan Burn kalah dengan Romero tu 1. Tapi daripada Dan Burn juga yang bagi apa penalti bongok tu. Sejujurnya match ni walaupun Newcastle deserve untuk menang dengan cara dia orang main, tapi penalti tu bukan penalti tu. Kau ingat aku bodoh sangat? Macam mana ref boleh bagi penalti pada yang fall yang dah tak macam fall?
call. Aku cakap singkat sungguh pemikiran referee tu. Apa nak rasa belanja makan bertih jagung percuma ke apa? Akibat apa? Penalti bongok percuma tadi. Romero guna lipat kajang je untuk make sure Spurs tak balik dengan tangan kosong. Yang paling pelik, basikal yang Romero buat tu tak adalah straight mana pun, tak padu mana pun. Tapi karma punya pasal 9 player Newcastle dekat belakang dah macam gabun masing-masing tengok je. Dan gol si Romero tu aku cakap, itu antara basikal yang paling lemah yang pernah aku tengok. Dan skor pelik. Dia nak cerita geram pasal dua tim ni, rasanya geram kat Spurs lagi valid. Newcastle punya game kita tahu kan, dia kena tengok opponent dulu, barulah dia ikut mood. Opponent sedap, lagi sedap lah Newcastle main. Tapi Spurs tolak cerita unlucky kena penalti bongok tu. Bayangkan kali terakhir Spurs menang dalam Liga bulan 10. Sekarang dah masuk bulan 12. Aku dah agree sangat dah tengok Thomas Frank main formation 4-2-2-2 tu macam lawan PSG. Aku dah seronok dah tengok Van de Ven score level Puskas lawan Copenhagen. Aku dah happy at least daripada main macam bongok. Richarlison score long shot lawan Arsenal. Bermaknanya Spurs ni masih lagi mampu tunjuk magic walaupun bongok dalam waktu yang sama. Tapi bila tak habis-habis tukar formation, aku cakap player pun pisang mat. Itu belum cerita Spurs turun game sambil tak ada mood. Kalau diorang tak ada mood, kau tengoklah lagi bongok dia pemain. Nak jengah setengah padang pun susah. Siap rekod apa? 0 expected goal. Game ni nasib baik Romero henjut naik striker. Kalau dia tak naik tu, aku cakap kalah lagi Spurs. Tapi tu terang, aku rasa Thomas Frank dia patut jangan asyik tukar-tukar formation line up lah. Sebab masak player kau tengok. Pening punya pasal Robocop Muani semenjak dia join Spurs, dia cuma nak skor lawan PSG je tau. Lawan klub sendiri je dia nak skor. Lain pening kepala si Robocop tu. Cerita betul. Guys, kegilaan Fulham dalam 6 game latest ni memang outstanding. Kalah 2 game tapi perform nak mati punya level. Kerja gila apa Fulham buat sekarang ni memang terbaik. Dan sebelum kita review ni, weekend ni Crystal Palace lawan Fulham pada hari Isnin jam 12.30 pagi. Jadi jom dengan kerjasama Fulham FC dan Xbotop as dia main sponsor, korang boleh join kontes teka dan menang jersey Fulham. Senang je, korang teka skor penuh match pergelih lawan Fulham nanti. Kalau betul, korang dapat masuk lucky draw untuk menang jersey rasmi Fulham home ataupun away. Value jersey ni 70-80 pound sterling. Bukan tu je, banyak lagi hadiah daripada Fulham. Cara nak join mudah je. Klik link Google Form yang dekat description tu, isi maklumat yang diperlukan sebab itu syarat rasmi daripada Fulham and dia partners SBL Top. Paling utama, korang boleh tengok Major League live, main Fantasy Premier League dan join kontes macam ni. Ingat dapat official merchandise daripada Fulham FC. So jangan tunggu lama, join sekarang dan good luck everybody. Back to the team. Man City season ni dan season lepas aku pelik tahu sebab diorang main dalam keadaan dua alam dalam tempoh masa yang sama. Satu alam diorang betul-betul merembat sana sini, diorang main bagus dengan Haaland trash everybody. Satu alam lagi diorang macam terpinga-pinga, diorang macam clueless, seolah-olah Pep tu tak bagi ceramah motivasi sebelum game. Kau jangan sampai Pep mula motivate kau guna lampu macam Arteta. Kau jangan. Weekend baru ni aku tengok Sunderland lawan Bournemouth dalam satu game yang memang gila. Rupanya match ni pagi tadi lagi gila, nak lagi gila, melibatkan Man City yang memang tengah gila. Mana tak gila, semenjak kalah 2 game straight last week, Man City sekarang dah skor 8 biji gol. Aku dah cakap kan, Doku dengan Haaland tu jangan usik. Biarkan je diorang main walaupun diorang tak skor. At least intensity yang dibawa dari Doku, killer Haaland yang buat opponent sikit kepala tu ada. Lawan Fulham, jelas tengok pada momen dalam masa 5 minit Haaland dengan confidentnya merembat tiang. Sekali lagi Doku fit Haaland dengan gol pertama match ni, dan ini gol yang beat Alan Shearer punya rekod 100 gol terbatas dalam Premier League. Gila. Macam aku cakap lah, mainkan je Doku dengan Haaland tu. Nah, Haaland punya angkara, Reinders skor gol kedua, dan of course Foden punya form dalam 2 game ni pun boleh tahan. Foden skor 2 gol survival lawan Leeds weekend baru ni, and this time Foden skor lagi 2 gol dalam masa 4 minit lawan Fulham. Tak lain tak bukan, perbezaan Foden dalam 2 game ni apa? Satu, Foden tu baru reti nak belajar shoot. Kalau tidak, tahu passing je dia. Sekali lagi, tak boleh tipu sampai tahap gol ke-5 pun, dalam minit ke-50 pun, almost tiap-tiap gol yang City skor tu semuanya masih lagi melibatkan Doku, tak pun Haaland lagi and lagi. Dan game pagi tadi ni, kalau kau nak tahu, ini first time ever tau City score 5 gol dekat Craven Cottage dalam tempoh 100 tahun. Tapi normally bila dah tengok opponent score 5 gol, engkau aku cakap confirm give up punya. Tapi this is Fulham, ketinggalan 1-5 dalam minit ke-50. Fulham jackpot Man City balik sampai 4-5, kena 6 gol dalam 2 game straight. Bila tengok opponent pula Leeds, Fulham, dalam sejarah Pep City ini belum pernah terjadi lagi ni. Intensity Wobby, Hayden Haram si Smith Rowe menjahanamkan defense City masa first goal tadi. Second
gol Fulham, Smith Rowe lagi, Harry Wilson lagi, Iwobi lagi, strike Donnarumma. Dah macam Donnarumma tu tak ada maruah, kata tak? Selepas Haaland aim tiang untuk kali kedua, selepas defense Man City menunjukkan kemalasan tak ada obat, nah Chukwueze skor lagi 2 biji gol untuk bawa match ni ke 4-5. Gilanya Chukwueze ni, dia masuk daripada sub tadi, kerja dia apa? Cuma merembat je, kata tak? Dan dengan merembat tu juga 2 biji gol. City yang normalnya menggila cari gol, kini kena tomoh dengan Fulham daripada minit ke 55 tadi sampai habis game. Dia punya collapse, aku cakap, kalaulah bukan Haaland, Foden, Doku buat kerja first half tadi, terus terang kalah buruk City kali ni. Takut kau tengok Fulham, kata tak? Survival mode diorang, level lain teruk dia. City punya attacking level memang City, tapi City punya defensive level Spurs tu. Itu aku rasa Spurs. Kurang 2 minggu bolos 10 biji gol City. Donnarumma dalam 2 game straight save cuma 2. Dan kalau kau nak tahu level save Donnarumma season ni, third worst record antara mana-mana keeper dalam liga tau. Dah sama level dengan siapa? Dengan Baini Pandey. Ini fakta, cerita betul. Overall Liverpool duduk tempat kedua sekarang. Man City masih lagi critical dekat belakang, dan kalau bukan sebab Doku, Haaland, City memang betul-betul critical juga dekat depan, sama je. The last time aku tengok City yang ada standard cuma bila? Bulan 11 masa lawan Liverpool. Selepas daripada game Liverpool tu, City berjangkit terus dengan Liverpool. Dan aku rasa masih lagi belum terlambat untuk player-player lain step up. Cuma kalau boleh jangan lambat sangat lah. Sebab bukan apa, ini bulan Disember, ini Christmas. Dan lagi satu, Pep pun sekarang ni dah mula tunjukkan tanda-tanda agresif sekarang ni. Dulu pening kepala, dia cakornya muka sendiri. Sekarang Pep bukan takat gaduh dengan Bruno G, bukan takat gaduh dengan referee, sampai cameraman pun nak digigitnya. Pep ni aku cakap, biar betul. Next video tomorrow. Dan jangan lupa, kalau korang dah mula tergacun nak join jadi member Fulham FC, boleh refer juga link dekat bawah. Korang nak join Fantasy Premier League SBL Top, boleh join juga dekat bawah. Dan jangan lupa, boleh grab banyak lagi merchandise daripada Fulham. So, komen dekat bawah apa pandangan korang pasal Spurs, pasal Newcastle yang tengah-tengah bongok tu, dan juga Man City. Aku tak tahulah dalam table Liga sekarang ni, tak siapa yang selamat. Silap-silap Arsenal tu pun tak selamat mana tu. Terus terang, lagi-lagi bulan ni Christmas. So, bulan ni Disember, hujung tahun, kita spend video lebih sikit. Mana-mana baru tengok Forest Studio, make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.